Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Muhammad Izani, nombor matrik 23301008. Baik, hari ini saya akan membentangkan bahagian pengenalan berkaitan dengan salah satu inovasi pendidikan bahan bantu pengajaran ataupun lebih dikenali sebagai Baba Pempen untuk memenuhi keperluan subjek kemahiran komunikasi dan interpersonal untuk guru PGT 203. Oleh itu, kumpulan kami, kumpulan Kecubung, telah melaksanakan satu inovasi pendidikan yang dinamakan sebagai GeoSeason Vista untuk subjek Geografi tingkatan 2 pada bab yang ketiga, iaitu pergerakan bumi, dan ia difokuskan kepada bahagian peredaran bumi yang membentuk kesan terhadap musim di negara kita. Dalam membangunkan inovasi pendidikan Baba Pempen ini, ahli kumpulan Kecubung telah berjaya menemubual 10 orang guru geografi yang berbeza dari sekolah menengah, dan dapatan temubual tersebut secara rangkumannya kami dapat simpulkan bahawa masalah utama pelajar kini adalah terhadap bagaimana mereka perlu memvisualisasikan konsep-konsep yang abstrak. Kesukaran mereka juga adalah pada kemampuan mereka untuk membezakan bagaimana pergerakan bumi, iaitu putaran dan juga peredaran, dan apa yang berlaku di hemisfera utara dan juga hemisfera selatan. Sehubungan dengan itu, kumpulan kami Kecubung telah berjaya melaksanakan satu inovasi pendidikan yang dinamakan sebagai GeoSeason Vista, yang telah menggabungkan elemen interaktif, visual dan juga pentaksiran dalam satu set pembelajaran yang lengkap. Nama GeoSeason Vista ini amat sesuai kerana GeoSeason itu sendiri berfungsi sebagai geografi musim, dan Vista itu adalah merujuk kepada Visual Interactive Seasonal Teaching Assessment, iaitu melalui pendekatan pembelajaran melalui penglihatan, visual iaitu adanya bahan konkret, dan juga pentaksiran yang berterusan. Dan dalam menghasilkan inovasi GeoSeason Vista ini, ada 3 komponen yang telah kami pecahkan. Yang pertama adalah kami telah bangunkan satu replika model musim yang menunjukkan 4 musim berbeza kesan daripada peredaran bumi. Yang kedua adalah kami telah membangunkan kad informasi ataupun kad flashcard yang memberi gambaran secara ringkas kepada pelajar berkaitan informasi bagi setiap musim tersebut. Dan yang ketiga adalah kami telah menyediakan satu roda berputar interaktif yang menjadi medium kepada pelajar untuk menguji kefahaman mereka secara lebih menyeronokkan. Secara keseluruhannya, diharapkan pembangunan GeoSeason Vista ini menjadi salah satu bahan pembelajaran dan pengajaran alternatif yang sangat kreatif, inovatif, serta memberikan satu pembelajaran yang bermakna baik kepada guru dan juga pelajar. Diharapkan juga pembangunan GeoSeason Vista, inovasi bahan bantu pengajaran Baba Pempen ini, mampu menuntut aspirasi pendidikan negara ke-21, iaitu Student Centered Learning atau pembelajaran yang berpusatkan murid. Itu sahaja daripada saya untuk bahagian pengenalan. Sekian, terima kasih.